Guys, Assalamualaikum. Honda City JM6 tahun 2015. Yang ini adalah model V-Spec, boleh buat full load. Nak beli cash dalam 33,000 on the road, kau boleh dapat all in, termasuk tukar nama, Puspakom, Rotek, insurans full first party. Berminat, tunggu dalam video ni. Sebelum tu, jangan lupa share video saya, repost guys. Jangan, yang belum follow tu tekan button tambah dekat atas dan komen juga. Minat tak kereta ni? Okey, untuk model GM6 tahun 2015, dia dah siap dengan full body kit modulo Memang sangat-sangat cantik. Siapa yang nak buat secara loan pun boleh, nak beli secara tunai pun boleh. Owner sebelum ni satu sahaja, Melayu lelaki. Kereta sangat-sangat cantik, tip-top condition. Yang mana nak beli secara tunai, harga dalam on the road 33,000 boleh dapat dah. Siap semua. Yang mana nak masuk loan pula, bulanan lebih kurang 600 lebih ke 700. Boleh cuba buat kosong deposit. Okey, yang mana bergaji dalam 1,800 tanpa lesen memandu pun boleh dapat dah. Okey, kalau tengok ke dalam dia semua masih cantik lagi. Dia datang sekali dengan auto cruise. Model ni dia datang sekali dengan eco mode, pakai push start button. Radio dengan aircon controller semua pakai touchscreen punya guys. Okey, seat dia bagi fabric sahaja tapi kemas cantik. Okey, dia datang sekali dengan radio. Apa panggil speaker dekat bahagian bawah tau. Yang ini pakai tweeter. So dia punya bunyi akan lebih tajam. Okey, untuk second row dia pun besar, luas, ada armrest, ada cup holder juga kat bahagian tengah. Dia datang sekali dengan aircon blower sekali kat bahagian belakang ni guys. Okey, untuk boot space dia agak besar juga, luas. Tak salah saya lebih kurang 470 liter. So memang sangat-sangat besar. Boleh masuk macam-macam barang, luggage yang banyak. Okey, bawah pun ada datang dengan tyre spare. Tak ada langsung kesan accident dekat bahagian belakang ni. Semua masih original daripada kilang guys. Okey, untuk bahagian enjin boleh tengok. Semua masih kemas lagi, cantik. Tak ada kesan likin. Yang paling penting, makin kilang pun ada guys. Okey, boleh nampak semua makin kilang ada. Tak ada kesan accident langsung dekat warehouse ni. Ni bahagian yang paling penting untuk kereta. Even dekat pillar bahagian bawah ni pun nampak semua masih original lagi. Tak ada langsung kesan accident. Okay, untuk sport rim pula, dia datang dengan original sport rim size 16 inci. Tayar bunga cama masih cantik dan tebal lagi. Body kit dia datang dengan modulo body kit guys. So siapa yang nak dapatkan kereta ni, boleh contact dengan saya. Nombor saya pun saya boleh dapat dekat saya punya profile. InsyaAllah contact dengan saya, isi beg berkuning kat bawah. Kita berjumpa. Okay, InsyaAllah siapa nak mencari kereta terpakai yang cantik, cari saya Syahrin Sulaiman di Maf Auto. Caleg guys. Assalamualaikum.